Assalamualaikum. Ikan sepat lemak nanas. Kita cuci bersih, rendam ikan sepat tu, lepas tu kita potong. Kita goreng dia, lepas tu kita tepikan. Ni bahan-bahan untuk masak ni. Tu bawang cili, bawang putih, kita blender kasar, masukkan kunyit serbuk. Tumis Lepas tu perasakan garam sikit je sebab dah masin kan. Tumis dengan sedikit nanas, jadi sedap. Masukkan ikan sepat, kita tumis lagi Lepas tu sis dilutekan santan suku kotak dengan air. Tu taruh gula sikit. Tak nak taruh garam pun okey tau, sebab dah masin kan, up to you. Tu sis taruh cili padi and then more nanas. Kita kacau tengok tu sedap. Wow, try tau sama mencoba. Dadah.